Adik kena lawan ke? Adik tak kuat. Ya, kena lawan. Kalau tak macam mana nak jadi kuat nanti? Besar sangat ni Abu Mak. Hebat ke tak hebat? Terlampau hebat. Aduh, Abu Mak sakit perut. Aduh, kenapa perut gua sakit ni, Bak? Ni mesti sebab makan macam-macam kan? Tengok kesan dia. Nak sikit training lah tu. Betul ke tak betul sakit perut tu? Ataupun Mami rasa adik sembelit ni. Itulah. Masa sahur tadi, Mami dah suruh adik minum air masak banyak-banyak. Adik tak nak. Tengok sekarang dah jadi apa? Adik, air. Adik kan puasa kenapa begini air? Bulan puasa ni, dengan pengambilan air yang rendah dan tempoh puasa yang panjang, boleh menyebabkan ketidakselesaan perut serta sembelit tau. Ni tengok dekat tangan Mami ada apa. AB ada Gold, Pre dan Pro untuk dewasa. Yang ni memang Mami makan satu sachet sehari. Yang ni pula AB Junior Pre dan Pro membantu menyokong sistem perhadapan yang sihat, melegakan ketidakselesaan perut dan juga sembelit. Macam manalah dia nak masuk bio-combat ni? Sakit perut sikit pun dah tak boleh tahan. Lupa pula. Lagi sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, adik marahlah Mami. Adik dah makan belum? Adik, bulan raya pun kena makan tak bang? Ya, bukan bulan puasa je. Hari raya boleh makan, hari biasa pun boleh makan. Oh. Amanda! Habislah pokok pisang Mami. Alamak, adik. Habislah, adik. Abu Mak, vitamin ada makin ada tak abang?